10 negara paling kurus di dunia. Kalau kita tengok dunia sekarang, makin banyak negara berdepan dengan masalah obesiti. Fast food merata, minuman manis jadi kebiasaan. Lifestyle pula makin malas bergerak. Tapi dalam masa yang sama, ada juga negara yang kekal kurus berbanding yang lain. Punca dia bukan satu. Ada yang kurus sebab budaya makan yang memang clean. Ada yang kurus sebab lifestyle aktif. Dan ada juga sebab realiti hidup yang tak semudah negara maju. Dalam video kali ini, kita akan tengok 10 negara paling kurus di dunia. Dan mungkin korang akan terkejut bila dapat tahu negara mana yang menduduki tempat pertama. Nombor 10 jatuh kepada Jepun. Jepun memang selalu jadi contoh klasik negara kurus walaupun ekonomi di antara paling maju di dunia. Kalau tengok cara makan, diorang bukan jenis makan sampai kenyang melampau. Konsep hara hachibu, makan sampai 80% kenyang. Memang dah sebati dalam budaya. Makanan harian pula banyak berasaskan ikan, sayur, sup miso dan nasi dalam portion kecil. Jarang sangat makanan bergoreng jadi menu utama setiap hari. Selain itu, lifestyle dia pun aktif tanpa perlu try hard. Jalan kaki ke stesen train, naik tangga, berdiri lama, semua ni jadi rutin harian, bukan exercise khas. Tambah lagi, masyarakat Jepun ada tekanan sosial untuk kekal fit. Kalau berat badan naik melampau, memang akan dipandang serong. Malah ada syarikat yang monitor kesihatan pekerja. Jadi dari kecil sampai ke besar, sistem dan budaya sama-sama paksa badan kekal lean. Nombor 9, negara paling kurus di dunia jatuh kepada Bangladesh. Bangladesh pula cerita dia beza sikit. Negara ni kurus bukan sebab semua orang sedar pasal diet, tapi lebih kepada realiti kehidupan. Majoriti rakyat makan makanan yang sangat basic. Nasi putih, dal, sayur, kadang-kadang ikan kecil. Makanan tinggi kalori macam fast food atau dessert berat bukan sesuatu yang dimakan hari-hari oleh kebanyakan orang. Selain tu, ramai yang buat kerja fizikal macam buruh, pertanian, kerja luar yang secara automatik bakar banyak kalori. Tapi dalam masa sama, isu besar di sini ialah kekurangan zat. Maksudnya, badan kurus bukan sebab sihat, tapi sebab tak cukup nutrisi lengkap. Jadi walaupun angka obesiti rendah, itu tak semestinya bermakna populasi dia lebih sihat secara keseluruhan. Nombor 8, negara paling kurus di dunia jatuh kepada Burundi. Burundi antara negara yang paling mencerminkan hubungan antara kemiskinan dan berat badan. Makanan harian sangat bergantung kepada hasil tempatan seperti jagung, kacang, ubi dan sayur. Protein haiwan agak terhad untuk ramai orang. Dengan kalori yang rendah dan diet yang tak terlalu pelbagai, badan memang cenderung kekal kurus. Dalam masa yang sama, kehidupan di sana memerlukan tenaga fizikal yang tinggi. Berjalan jauh, kerja ladang, angkut barang. Tak ada konsep duduk lama depan komputer macam di bandar besar. Jadi pembakaran kalori sentiasa tinggi. Tapi realitinya banyak kes kekurangan zat dan masalah kesihatan lain yang tak nampak dari luaran kurus tu. Nombor 7, negara paling kurus di dunia jatuh kepada Rwanda. Rwanda pula sedikit berbeza kerana negara ni sedang berkembang dengan agak cepat tapi masih mengekalkan gaya hidup tradisional. Diet rakyat banyak berasaskan tumbuhan macam pisang, kacang, ubi dan sayur-sayuran. Daging bukan makanan harian bagi kebanyakan orang, jadi pengambilan lemak tepu rendah. Aktiviti fizikal pula masih tinggi, terutama di kawasan luar bandar. Walaupun bandar makin moden, budaya makan tak berubah terlalu drastik. Ini buat kadar obesiti kekal rendah. Namun, seperti negara jiran lain, masih ada jurang nutrisi antara kawasan bandar dan luar bandar. Nombor 6, negara paling kurus di dunia jatuh kepada Eritrea. Eritrea mempunyai diet tradisional yang agak unik seperti injera yang makan dengan lauk berasaskan sayur dan sedikit daging. Makanan dia secara keseluruhan tidak tinggi kalori dan kurang makanan ultra proses. Tambahan pula, keadaan ekonomi dan politik menyebabkan akses kepada makanan mewah atau import agak terhad. Jadi, rakyat lebih bergantung kepada makanan asas. Gaya hidup pula banyak melibatkan aktiviti fizikal. Semua faktor ni bergabung menjadikan kadar obesiti sangat rendah. Tapi sekali lagi, cabaran utama ialah kekurangan nutrisi seimbang untuk setengah populasi. Nombor 5, negara paling kurus di dunia jatuh kepada Cambodia. Cambodia berada di tengah-tengah antara tradisi dan modernisasi.
Makanan tradisional seperti sup, ikan, sayur dan nasi masih mendominasi diet harian. Walaupun fast food makin masuk, ia belum sepenuhnya menggantikan cara makan lama, terutamanya di luar bandar. Portion makanan juga sederhana dan tak terlalu berat. Selain tu, ramai rakyat masih menjalani kehidupan yang aktif, bekerja di luar, bergerak banyak. Ini semua membantu mengekalkan berat badan rendah. Namun, dengan kemasukan budaya makanan barat, ada potensi kadar obesiti meningkat pada masa depan. Nombor 4, negara paling kurus di dunia jatuh kepada Madagascar. Madagascar pula bergantung kuat kepada sumber tempatan seperti nasi, ubi dan sayur. Walaupun dikelilingi laut, akses kepada protein berkualiti tak semestinya tinggi untuk semua orang. Diet harian agak monoton dan rendah kalori. Kehidupan pula memerlukan pergerakan fizikal yang konsisten, terutamanya di kawasan luar bandar. Gabungan diet rendah kalori dan gaya hidup aktif menyebabkan populasi kekal kurus. Tetapi, sama seperti banyak negara lain dalam senarai ini, isu kekurangan zat masih menjadi cabaran besar. Nombor 3, jatuh kepada Ethiopia. Ethiopia menarik kerana faktor budaya dan agama memainkan peranan besar dalam diet. Ramai penduduk mengamalkan puasa berkala di mana mereka tidak mengambil produk haiwan pada hari tertentu. Ini secara tidak langsung mengurangkan pengambilan lemak dan kalori. Makanan utama seperti injera dimakan dengan sayur atau kacang yang lebih ringan berbanding diet tinggi daging. Gaya hidup juga masih aktif dengan banyak kerja fizikal. Semua ini membantu mengekalkan kadar obesiti rendah walaupun terdapat cabaran dari segi akses makanan di sesetengah kawasan. Yang kedua, negara paling kurus di dunia jatuh kepada Timor Leste. Timor Leste adalah contoh negara yang masih belum terlalu dipengaruhi oleh budaya makanan moden. Diet harian banyak terdiri daripada nasi, ikan, jagung dan sayur-sayuran. Makanan proses dan minuman bergula belum jadi kebiasaan untuk majoriti rakyat. Selain tu, kehidupan harian memerlukan banyak pergerakan sama ada untuk kerja atau aktiviti harian. Ini menjadikan keseimbangan kalori lebih terkawal secara semula jadi. Walaupun begitu, cabaran dari segi nutrisi lengkap masih wujud, terutamanya di kawasan luar bandar. Nombor 1, negara paling kurus di dunia jatuh kepada Vietnam. Vietnam sering dianggap sebagai antara negara paling lean semula jadi di dunia. Diet dia sangat seimbang, banyak sayur, herba segar, sup dan protein ringan seperti ayam atau ikan. Makanan seperti po nampak simple tapi sebenarnya rendah lemak dan tak terlalu tinggi kalori. Portion makan pun sederhana, jarang makan berlebihan. Selain tu, budaya makan di luar pun lebih kepada makanan segar berbanding fast food. Gaya hidup juga aktif dengan ramai orang berjalan kaki atau bergerak sepanjang hari. Apa yang menarik, walaupun ekonomi Vietnam makin berkembang, mereka masih mengekalkan cara makan tradisional. Ini yang buat kadar obesiti kekal rendah berbanding banyak negara yang dah terjebak dengan makanan ultra proses macam Malaysia. Kalau kita tengok betul-betul senarai ini, bukan sekadar pasal kurus, tapi sebenarnya cerita pasal dua dunia berbeza. Satu kurus sebab disiplin dan budaya, satu lagi kurus sebab keadaan hidup. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.